Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada pagi ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi ini dapat sama-sama kita hadir walaupun dalam keadaan cuti sekolah, orang kalut pergi bercuti. Bulan lepas saya tak boleh main sebab jalan nak keluar daripada Kok Diang tak jumpa. Tenggelam bah. Bulan lepas kan bah Perlis tu. Yak dia main. Sampai nak keluar daripada rumah saya nak pergi pekan Kok Diang pun tak boleh. Rumah tak tenggelam bah lah. Rumah wali-wali ni Allah jaga. Cuma nak keluar tu. 2 hari, 3 hari juga lah jadi terbodoh, tak tahu nak pergi mana. Nak keluar tak boleh, banjir bulan lepas. Jadi tak dapat nak hadir lah. Jadi kita nak sambung kitab kita pada pagi ini. Kita sampai kalau kitab saya muka surat 111 Hajar Aswad. Kita sampai tuan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan batu Hajarul Aswad itu daripada jauhar syurga. Jauhar tu maknanya permata. Permata, jauhar bahasa Arab. Melayu panggil permata. Dia kata apa dia? Batu Hajarul Aswad yang ada di Kaabah, batu hitam tu, ia adalah permata daripada syurga. Dia kata, asalnya terlebih putih daripada susu. Batu ni bukan main-main ketua hitam tu dah. Asalnya, kata Tok Syekh kita, daripada sejarahnya, batu ni warna putih. Lebih putih daripada susu. Dan hitamnya itu daripada dosa anak Adam. Batu tu jadi hitam sebab apa? Dosa anak-anak Adam. Dosa kita ni. Haduk pi yang duduk tawah ni bawa dosa macam-macam. Jadi batu tu jadi hitam. Asalnya batu tu adalah putih. Yang kita duduk pi cium tu. Wangi tu. Dia kata batu ni wangi. Ustaz lah wangi lah. Ni bukan asal dah. Mereka duduk pi sapu minyak. Minyak wangi tu. Saya dalam banyak-banyak kali pi baru 4 kali lah kot dapat cium. 4 kali ya dapat cium. Maklum itu pun Allah weh. Kat nak terlondehkan ihram. Orang nak boleh cium. Dan biasa dulu ada maklum tu dia kata kat saya. Dia kata Ustaz. Maklum kalau main ni tak boleh cium batu ni rasa macam ralat. Pesoh lah kita bagi cium. Lah kali kena. Lepas tu ingat kita ni aduk ambil upah tu. Saya kena, polis tangkap. Jenah pebetul kata dak ni bukan ambil upah apa daripada ingat Indon ada ambil upah tu. Lah tak ada dah nak cium-cium tak mau cium mampu pergi kat hang ikut suka hang. Tak ada nak pesoh dah. Sama orang perempuan tak payahlah maklum weh duk bersagang nak pergi tu. No? Kerana nak pergi cium benda tu lah kali duk buat benda-benda hatta betul duk buat kat situ tu. 350 rial dulu kan. Tak payahlah maklum weh. Ibu mau cium Hajarul Aswad, bisa ditolong. Bisa-bisa lah kali dia petuk dengan bisa tu lah kat kita. Maklum. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya Allah Azza wa Jalla menjanji ia akan rumah ini bahawa menghajikan dia pada tiap-tiap tahun 600,000.
Maka jika kurang mereka itu, disempurnakan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan malaikat. Allah janji dah, setiap tahun orang yang akan mendapat pergi haji ni, menunaikan haji di Baitullahil Haram ni, dia akan jemput 600,000 lah lebih. Kalau berkurang, Allah Ta'ala akan gantikan dia dengan malaikat. Biasa tak kurang Mekah ni maklum. Biasa. Bila? Covid itulah kita tengok orang tak ada musim haji maklum. Ni dengar kata lepas tambah pula jadi berapa juta ni. Nak perbesar tu tak tahulah. Lagi sakan lah. Di sana pun dia tak apa nak jadi ibadat dah maklum. Duk jadi tempat perniagaan dah pula lah ni. No? Hak duk pergi buat ibadat ni pun sampai sana fikir lagu mana nak buat duit dekat sini. Sebab tu orang hak duk pergi buat benda betul tu yang fikir duit lah kali Allah Ta'ala uji dia terduduk. Banyak orang dah saya duk tengok kan. Banyak orang dah pipi terduduk kerana benda ni terduduk. Kena tipu lagu ni terduduk. Ada satu kawan saya. Pergi sana. Dia kali pertama pergi dia nak buat bisnes. Duk ambil barang sana balik jual di Malaysia. Lah kali kena tipu terduduk lah buat bendang. Maklum, daripada duit berjuta lah tinggal buat bendang. Bendang buat orang. Tanya dia macam mana? Dia kata tak mau Allah Ta'ala uji dia. Dia kata benda tak betul. Pergi sana bukan nak buat ibadat. Pergi nak berniaga. No. Kita ni buat ibadat ni kalau duk fikir berniaga maklum. Tak lama. Main mengajak ceramah. Fikir nak kaya. Semalam saya cerita lah. Ada satu orang kawan saya. Saya cerita ni bukan kerana saya nak aib siapa-siapa tak maklum lah. Saya hak cerita ni untuk nak bagi pengajaran kepada orang. Maklum hak dengar niat ambil iktibar. Boleh? Bukan kita nak perburuk orang, nak aibkan orang tak. Ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Ustaz. Dia duk mengajak jugalah. Tapi dia tak mengajak lah lagu kami ni. Kata ni dia mengajak lokal sajalah. Ustaz yang duk mengajak lokal ni. Dalam masa yang sama, dia duk mengajak, dia duk berjinak untuk dunia kontraktor. Hak syok tu, dia lebih daripada kontraktor pula. Sampai kawan-kawan kontraktor dia ni, kontraktor ni pun ramai hak jenis papat lebih masjid ni. Lepas ni lah duk perkenalkan dia dengan dunia kontraktor. Bila kawan ni masuk kontraktor, lebih daripada lepas. Sampai lepas tengok naik seriau. Kontraktor ni pun call saya lah. Dia kata, Ustaz, kalau boleh nasihat apa semua ni. Saya kata, nak nasihat apa orang tengah tinggi. Dia biasa kata dekat kawan dia kontraktor tu. Kawan dia tu cerita kat saya suruh nasihat. Dia kata, aku ni akan dengar nasihat dan pandangan orang yang lebih kaya pada aku. Ustaz, dulu tak ada lah duk naik siaga kebai tu ya. Dia pun dah pergi dihanyut pergi dengan dunia dia tu. Satu ketika ni cerita sebelum Covid. Dia pun meninggal dah tu. Saya kata bukan nak aibkan dia. Cuma nak cerita bagi iktibar. Saya balik ceramah daripada Perak sampai dekat RNR Gurun. Saya nak balik Kok Diang. Dia duduk Changlun. Terjumpa. Saya duduk minum-minum tu dia main. Terjumpa. Dia pun pakai bukan lagu ustaz lah. Dengan baju batik tangan pendek, seluar jin. Rambut mali. Saya tengok dia. Dia macam saya kata. Dia kata entah main mana ni. Saya kata baru balik ceramah di Perak. Saya tanya lah. Ustaz main mana? Dia kata baru balik tengok. Dia kata masuk tender di Johor. Baru balik Johor dia tahu. Saya kata kat dia lah. Saya kata lah tak mengajak apa. Dia kata lambat kaya tu mengajak. Iyak dia tu. Dia kata tak mengajak lah. Dia kata lambat kaya. Kena tak Pak? Kena cakap aku tu. Lambat kaya. Maknanya apa dia? Selama ni dia duk mengajak, dia duk ceramah tu kerana apa dia? Kerana dakwah ke kerana kaya? Nak kaya? Dia kata lambat kaya. Saya dengar-dengar tu saya tak kata apa. Masa saya pun dah cemuih dah semang dia.
Saya kata, jom mana nak minta dia rilu nak balik. Saya kata kat dia. Saya mangkik tu, dia ambil wallet dia buat keluar tu, dia duduk kira duit lah. 100, 100. Dia bagi, dia lipat 500. Dia salam dengan saya, dia kata apa? Ni ambil, dia kata tampung hak lepas bayar tak cukup je saya. Kan saya baru balik ceramah. Dia salam tu, dia kata nak ambil, dia kata tampung hak lepas bayar tak cukup je saya. Jual hak malam. Saya pun terima, saya kata ni anak terima, barakallahu fiqh, ni anak bagi balik ke ustaz. Ustaz tolong anak amanah ke ustaz, tengok mana-mana orang susah yang kurang berkemampuan, sedekah duit ni. Saya pun balik. Masa dia duduk cakap tu, ada 2-3 orang kawan-kawan dia. Lepas tu esok tu, lepas duduk call saya tu. Dia kata memang nampak dia ni lebih dah ustaz. Ustaz tolong nasihat. Ni kawan-kawan kontraktor ni. Hak jenis lebih-lebih masjid ni. Saya kata nak sembang apa orang lagu tu. Dia kata lah tu ustaz. Dia bisa kata kat saya, dia akan dengar nasihat dan pandangan orang hak lebih kaya pada dia. Balik hadiah pun bukannya tahu mana pun. Maklum lebih lagi. Maklum lebih lagi. Tang mana saya nak cerita ni? Waktu COVID, Allah uji perniagaan dia jatuh. Lepas tu dia pun tak apa sihat, apa tu, selang tak lama mana dia meninggal. Dia meninggal tu dia tak sedar diri. Dia jatuh di satu tempat, dia duduk di tempat tu, dia jatuh pingsan tak sedar diri beberapa hari, lepas tu meninggal. Start daripada dia jatuh sampai dia meninggal, dia tak sedar diri. Maklum tahu dia jatuh di mana maklum? Pusat karaoke. Maklum, dia pergi karaoke buat apa? Baca Johorul Mahub je kita. Pergi karaoke, jatuh di pusat karaoke, tak sedar diri, sampai meninggal. Allah uji. Sebab apa? Bila benda berkaitan dengan ibadat, dakwah ni, hang nak buat sebagai perniagaan. Sebab tu maklum, saya ni bukannya apa sangat, bukannya kerti sangat, bukannya tahu sangat pasal mengajar ni. Gagah cakap saya tahu. Satu, saya nak cakap benda hak saya larat buat ya. Saya takkan mengajak benda hak saya tak buat. Saya geli geleman nak bercakap. Sebab tu saya tak mengajak maklum mangkit mayang tiap-tiap malam. Saya geli geleman maklum nak bercakap benda hak saya tak buat ni. Saya rasa geli geleman. Sebab tu saya mengajak, saya kata yang ni saya mengajak saya pun tak buat lagi. Bukannya kerti sangat, bukannya alim sangat. Cuma minta nak mati dalam duk buat kerja agama hak tu ya. Duk main mengajak ni maklum, nak minta mati, duk tengah buat kerja agama. Mati tengah mengajak, hak tu yang saya mau. Cuma jangan pagi ni lah. Hari lain. Dah sungguh maklum duk gelak apa. Cuma jangan pagi ni, dah lah raya dulu kan. Nak puasa tak apa hari, dah lah raya dulu. Ni hang ni tak. Bila tanya awak tak mengajak, lambat kaya. Juah cakap. Dan kali Allah Ta'ala uji. Sebab tu saya nak bak maklum betul lah niat. Saya hak main mengajak betul niat, maklum hak main mengaji pun betul niat. Kaya pahala. Cukuplah maklum takat-takat aduk ada. Mau banyak sangat pun tak termakan maklum. Betul tak? Macam maklum ni lah boleh makan banyak mana? Makan hati banyak. Pi kenuri pun. Nasi tak boleh makan kenciman ni. Tengok lauk tak boleh makan kolesterol. Dah kali duk pepak daun selo mulam tu lah maklum. Duit dalam beg beratus. Nasi tak boleh makan duk pepak daun selo tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbetulkan niat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan riwayat bahawasanya tiada masuk matahari daripada suatu hari
Melainkan tawaf dengan ini rumah oleh seorang abdal, wali. Dan tiada naik fajar daripada satu malam, melainkan tawaf dengan dia satu orang daripada autad. Ni abdal, autad ni wali-wali lah. Saya tak berhajat nak ulas pun. Apa beza autad dengan abdal? Bagi orang hak bidang dia lah, yang ulas dan kupas benda ni. Dan apabila putus oleh demikian itu, adalah ia bagi diangkat dia daripada bumi, yakni kiamat. Maka berpagi-pagi manusia, dan sungguhnya telah diangkat Kaabah, tiada melihat manusia baginya bekasnya. Yang ni akan berlaku pada hari dekat-dekat dengan kiamat nanti ni. Akan berlaku maklum. Kalau maklum tengok, baca peristiwa-peristiwa akhir zaman dan tanda-tanda kiamat yang dekat, lagu tu kan. Ada ulama bahas yang kata maksudnya lagu mana? Ada yang kata Kaabah ni akan runtuh tanpa ada bekas lagi. Ada yang kata pembinaan sekitar Kaabah ini akan menghilangkan izzah dan kemuliaannya. Macam-macam lah perbahasan ulama tu. Dulu orang kalau pergi ke Mekah akan tengok, akan rasa kagum dengan Kaabah. Lam dan rajam. Betul belum? Tak berapa hari lagi kuih sakan Masjid Haram, kuih hilang dia punya kemuliaan dia. Tengok. Tak tahulah, saya duk pergi dari dulu sampai lah ni, saya duk rasa makin lama lain. Dulu maklum kalau kita sampai dekat sana, kita rasa dia lain roh dia tu. Maklum panggil aura. Hak betul roh. Lah ni kita sampai. Saya cerita macam ni lah. Dulu kalau kita pergi dulu maklum. Pergi lah maklum duk pergi apa semua. Duk tengok tempat-tempat sejarah apa semua tu. Lepas tak jaga, lepas biar saja. Jangan kita pergi lah. Kita pergi apa nama. Dulu ni kalau kita pergi Gua Hira. Tak ada apa pun maklum Ragah bodoh lagu tu dulu ni. Tidak. Kita pergi ke mana lagi? Kita pergi. Kita pergi tengok tempat-tempat apa nama sejarah ni. Lah ni lepas dah create buat benda tu maklum menjadi tempat viral. Dan orang pergi buat ibadat lah ni bukan penghayatan kepada ibadat, lebih kepada nak trending dalam sosial media. Hampa sampai ke muzium Gua Hira, aku pun sampai. Sama, dulu Gua Hira ni orang gagah naik. Lah tak ada pitang replika tu, duduk masuk tengok gambar. Korang hampir sekali ragah lah naik. Saya alhamdulillah 2 kali ragah naik, turun tu tak naik dah. Jadi 2 kali tu pun, pada dah 2 kali tu pun. Tu pun naik sihat, turun demam. 2 kali tu. Kita naik. Yang kata Jabal Nur ni macam mana? Tempat Nabi terima wahyu ni kita tengok lagu mana? Lah dah. Lah kalau pergi Madinah pula. Oi, sepanjang jalan tu. Nak pergi ke? Duk jual tu maklum. Kan kita nak pergi tu kan. Berjualan. Dan dekat Masjid Nabawi ni. Saya pergi yang tahun lepas lah saya pergi. Dulu kalau bang saja masjid, semua tutup. Lah dah. Kafe-kafe tu viral tu. Duk meniaga lah tu. Boleh nampak dah perempuan tak pakai kelumbung pun duk nampak dah maklum. Tak pakai kelumbung. Tudung. Tak berhijab. Biar orang kot dia pakai kelumbung. Dia kuih pelik dah. Ni dah, kuih pelik dah maklum. Dulu kita nak tengok, ya Allah. Dulu kita ni kalau pergi Madinah ni, 2 tempat lah kita kalau nak pergi maklum. Yang pertama Raudah, yang kedua Masjid Quba. Tidak. Duk habis duit tahun tu ya.
Kalau zaman dulu lah, ambil teksi, habis duit tang teksi tu lah, duk berulang pergi Quba, duk berulang pergi Quba. Wuduk di hotel, pergi Quba. Menyamai. Duk berulang tu lah. Sehari 3 kali, sehari 2 kali duk pergi ni. Lah tak dah. Perjalanan nak pergi Quba tu, dia punya tempat shopping tu, dia duk kalut tang tu. Cara nak sampai Quba tu, penuh tangan. Mayang tak Quba, balik mayang pula. Tanya dia syok no. Dia kata syok pergi duduk beli barang tu. Ni dia zaman malong. Masuk masjid Quba, tudung pun tak pakai yang kata perempuan. Sampai kena teguk berubuh sikit. Ni. Betul. Lebih dia rasa lain lah. Sikit hari lagi maklum Masjid Haram lagu London. Percaya? Belum percaya? Yang lagi senang pi, lagi haram tak turun mayang. Dia ambil hotel nampak view Kaabah, mayang depan cermin tu. Lepas tu dia duk tanya kita, kata dia surau dia ni ustaz. Dia kira masjid juga. Tak ada kira lagu tu masjid depan tu hampir. Dia, ni kita semayang dekat surau ni ustaz. Kan mereka kata, dia ni pun termasuk sebahagian daripada Masjidil Haram kan. Maklum, kalau kita kata ya, agak-agak dia masuk masjid kan dia mayang tu. Dia kata, dah masjid tu. Oh, dia kata, ustaz tak tahu lah. Bukan aku tak tahu, aku tahu masjid depan tu. Dia ustaz tak ada maklumat lah yang kata surau ni pun masjid. Maklumat tak maklumat, masjid sana. Dia nak suruh kita kata, untuk dia semayang tu. Buat menatang apa yang amal daripada Sungai Petani, daripada Penang ni, hang naik ke terbang sampai Kebeh, bungkuk-bungkuk ni, tak tahu nak pergi semayang dekat hotel tu. Sebab tu saya, kalau saya pergi sendiri, saya suka duduk. Saya duduk di mana, maklum? Saya duduk di Aziziyah. Saya duduk di Aziziyah. Sebab apa saya duduk di Aziziyah, maklum? Yang pertama, tak kalut nak balik hotel. Jauh. Saya duduk di Aziziyah, saya naik teksi mai. Kira pi tu kadang-kadang pi Lohok balik Aisyah. Sebab apa maklum jauh. Mau duduk dekat Sawah Tower tu maklum. Tok bilai bang baru turun penuh. Dadaran tu. Bila kita duduk jauh, tahu dah. Lepas tu tak ada dipikir dah nak balik makan. Tak ada dipikir lah. Terkedarah dah makan kot tu. Tujuan kita nak pergi duduk kat masjid. Dia duduk melengkang dalam bilik. Tujuan maklum pergi Mekah ni nak buat apa maklum? Beli barang tu sambil-sambil je maklum weh. Ni dak pergi beli barang tu banyak pada duduk di masjid. Sampai hak yang duk jaga Pakistan duk jaga, mari pula kakak. Dia kata bangla tu, mari pula kakak. Hang diamlah. Tak tahulah, bukan hak lain duk buat kerja tu, duk main mengaji ni, duk buat perangai tu. Tu, tapi dia tak main hari ni, dia pergi cuti orang tua tu. Hak main ni dah. Dia duk main kat mengaji orang tua tu. Dia buat panggil kerja, tapi hari ni tak main, dia pergi cuti. Dia. Ni, tu yang kata tu. Dan ini apabila lalu atasnya 7 tahun, dia tak menghajikan dia seorang. Kemudian diangkat Al-Quran daripada mushaf, maka berpagi-pagi manusia tiba-tiba tinggal kertas putih jua. Percaya tak percaya, tunggulah maklum 2 kejadian ni. Tunggulah. Mau panjang umur, kita tengok. Mau panjang umur. Tapi kalau boleh tak payah duduk panjang lah sampai waktu lagu tu maklum law ni pun tak tahu dah. Yang kata fitnah akhir zaman law ni pun maklum dahsyat dah. Saya dulu diikut ayah saya pergi ceramah. Dia duduk ceramah dulu. Saya ingat sampai keluar lagi. Saya biasa duk sangka tak elok dalam hati saya. Lah baru saya kata benda tu betul. Ayah saya duk ceramah dulu, saya duk dengar. Ayah saya duk cerita bab akhir zaman, dia kata akan mai satu zaman. Saya ingat dia kata, akan mai satu zaman manusia pada ketika itu tidak tahu dah yang mana betul, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil, yang mana benar, yang mana fitnah. Ayah saya kata,
Saya duduk sandak kat dinding tu dalam hati kata, bodoh tak mana kat kita ambil tak tahu hak betul hak salah. Dalam hati dia. Saya cerita kat dia. Saya kata dulu dia fikir. Jadi kita dengar, tak bodoh tak mana orang zaman tu. Aku nak hidup zaman tu, saya duduk kata, tak mana kat aku ambil tak tahu hak betul hak salah. Lah jadi tak maklum. Lah maklum buka telefon, sosial media, maklum tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Hak mana hak betul orang, hak mana hak AI. Maklum tu AI lah ni dia baru diperkenalkan. Maklum tunggu 7-8 tahun lagi. Lagi maklum tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Taklah kita tengok, kita tahu kata AI juga-juga. Tu pun orang terkena. 2 kejadian baru ni mai ke pejabat saya. Yang pertama mai tuntut duit. Mai dengan anak dia apa semua. Dia mai jumpa Ustaz Usam. Kan ni saya telefon, ni Ustaz dia pun nak jumpa. Kata, tak apa, tunggu Ustaz. Pipi mai, ya maklum daripada mana? Maklum daripada Pendang. Ya maklum ada hajat nak jumpa saya ni ada apa? Itulah maklum nak mai minta 6,000 tu lah. Saya kata, duit apa? Tu maklum tengok dalam TikTok tu, Ustaz kata kalau bayar 300 dapat loan 6,000. Hah? Dia pun buka tunjuk. Saya kata, maklum cuba tengok mulut dia tu. Gambar tu betul, gambar saya. Mulut tu maklum tengok. Mulut betul ke? Maklum tengok saya bercakap dengan dia bercakap. Oh, tu muhung. Saya tak pernah duk buat loan apa maklum weh. Allah. Tu yang maklum buat masuk duit tu kira lagu mana? Kira sedekah ke depa. Masuk 300 dapat loan 6,000. Oh masuk kawan. Anak dia kata kami duk abang dah tak betul Ustaz, dia duk percaya. Mai seorang lagi hat tu dia nak mai bagi duit. Man nak bagi duit. Seorang man minta duit, seorang nak bagi duit. Ni Ustaz, ni dalam ni ada RM3,000 ni nak wakaf untuk Ustaz nak buka Mahat Tahfiz di Johor. Saya kata, bila pula yang saya nak buka Mahat Tahfiz di Johor? Tunjuk juga. Bohong juga. Mujuk dia tahu masuk dalam akaun tu. Dia kata, mak nak main jumpa Ustaz nak bagi tangan puas hati. Mujuk. Tu pun orang tak tahu dah hak mana betul, hak mana bohong maklum eh. Hak selalu terkena ni geng tu. Dia duk buka grup kan. Dia duk buka grup W tu. W hak hijau tu. Tak ada sebut live. W hak hijau tu. Apa dia? Hak tu lah. Duk buka, mereka duk buat gambar. Satu orang haji pakai lebay duk peluk orang perempuan muda. Selalu terkena geng tu ni. Lepas tu dia komen lah. Gatai tak padangan lebay atas kepala. Mau tak tahan sangat baru saya habak tu. Tu AI. Tu pun maklum tak tahu dah mana betul, mana salah maklum ni. Zaman lah ni. Tak tahu dah yang mana benar, yang mana batil. Betul tak? Maklum tunggu 5-6 tahun lagi maklum. Hak ni, AI ni dia lagi expert, dia lagi hebat ni maklum. Laki kita tak tahu. Lepas ni saya tak main mengajak dah maklum. Maklum nampak saya main. Saya duduk tadi ni. Padahal saya duduk lena di rumah. Dia boleh buat skrin tu maklum nampak lagu orang. Maklum bayang kalau ni pergi kedai mamak aduk hantar kat kita robot. Dulu maklum pernah terfikir tak? Ustaz, duk cerita Hajarul Aswad keluar lagu ni, mampu happy lah saya mengajak maklum dengar sudah. Maklum duk mengajak, saya nak mengajak. Maklum main mengajak. Main saya dengar pula. Dah nak habaq akhir zaman ni maklum ni. Dulu orang duk kata kita akan hidup dengan robot. Maklum fikir dulu pelik tak? Pelik kan? Lah, pergi kedai mamak. Mamak main hantar ke robot main hantar? Tengin sampai. Sila ambil. Sila ambil. Tak percaya api Subaidah. Kita pun ambil angkat. Kita pernah fikir ke? Dulu geng Kok Diang. Dulu Mada duk ceramah, pegawai Mada duk ceramah Kok Diang tu.
Geng-geng kok dia angkat bendang tu. Saya dulu pi dekat lah. Duk dengar saya nak ambil baju pak saya punya bendang. Duk sembang dengan geng-geng bendang. Mereka duk pintai rokok tu. Zaman tu Pak Lah jadi Perdana Menteri. Kan Pak Lah dia memperkenalkan tanian moden tu. Kan? Masa tu. Ingat Pak Tani moden tu. Yang Pok Mada ni duk ceramah. Akan mai satu zaman nanti. Akan mai satu masa. Tuan-tuan yang buat bendang ni tak payah turun masuk petak dah untuk tabuk baja. Semua kita akan guna robot. Saya duduk kat belakang Pak Long tu arwah dah kan. Duk minta rokok dan buat bendang mendatang apa. Mau tak kena selun. Dia duduk syarah. Dia duduk syarah kat belakang. Yang tu. Duk main nak sembang syok boleh lah. Tak kena selut buat bendang. Apa? Pok ni tunggu nak dapat baja ya kan. Kalau lepa hidup lagi lah maklum. Betul tak? Semua guna drone dah lah ni. Nabok tak payah turun. Meracun tak payah turun. Saya memang pandai atas ban tu. Tak pernah maklum. Sampai satu masa nanti maklum. Hak main mengajak ni pun robot. Maklum cayalah cakap saya. Tu maklum pun kata awak. Ustaz je hebat. Ustaz pun nanti mengajak. Ustaz akan tengok jemaah pun robot. Dia kata kan. Sama-sama tak main dah. Tu maklum. Saya pun tak nampak dah. Hak jenis duk lena tengah kuliah ni. Tak ada robot. Macam tu. Nak tahu kata orang tu betul tak betul. Tengok dia lena ke tak. Hak lena hak tu orang lah. Duk tersengguk panggung tu. Hak tu orang. Tak payahlah maklum. Zaman tu kita tak hidup. Tak apa dah. Ni zaman ni. Maklum nak hidup lah. Zaman Quran pun tak mau lah. Tak mau dah. Law pun pada dah. Tak mau dah. Kemudian dihilangkan Al-Quran daripada segala hati. Lepas tu kau hilang dah Quran. Lah pun kau hilang dah dalam hati kita. Maklum pun dulu ni banyak dengan lah. Mana banyak bapai. Dulu ni maklum masa muda-muda dulu budak-budak tu. Duk mengaji kat ustazah kampung Lam Yakunin pun ingat lah. Ingat Lam Yakunin. Kuliah pun lakum tak jumpa. Nak ingat Lam Yakunin. Tu pun mujuk cucu tu hantar pasti boleh tegur. Duk wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Cucu duk main telefon tepi tu. Yang tok duk main wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Cucu kata itu aku ni kuliah panjang pada wadduha pula ni. Yang tok duk cari jalan nak balik tak jumpa tu wala ana. Cucu tegur lakum baru jumpa tu. Kalau cucu tu tak tegur, tok tu bukan tak balik dah. Duk pi dah. Ni tok duk main mengaji pagi-pagi ni. Tu pun lupa. Hilang dah maklum Maka tiada ada yang menyebut satu kalimah daripadanya. Sampai nak sebut Quran pun tak arti dah zaman tu. Kemudian, kembali manusia kepada syair dan menyanyi dan perkhabaran jahiliyah. Sampai lah ni nak baca Quran pun kena bagi gift. Dia susun semua. Nak dengar baca Qul Huwallah, kena tekan nak ni, banyak ni dia cah. Ni maklum, bila orang tegur, bukan nak berubah. Kita ni orang tegur ni kenapa maklum? Maklum abang saya kata saya, orang tegur kita ni kenapa? Kenapa maklum? Kerana sayang. Tak mau tengok hang ni kuih Jahannam. Tak mau tengok hang ni kuih lara. Tak mau tengok hang ni kuih mengarut. Itulah orang tegur. Mau orang nak tengok hang Jahannam, mampus pergi kat hang. Sebab tu kita ni kalau nak tegur, tengok orang yang kita boleh tegur. Mau tak boleh tegur, tak payah duk tegur. Maklum tak? Pergi tanya tu, ni boleh tak nak tegur? Oh, dia ni tak boleh, ni sombong dia ni. Tak payah duk tegur, maklum. Tegur buat sakit hati lah. Mampus pergi kat hang. Saya senang Ni ustaz, dia ni mampus pergi kat dia. Yang nak kena kecam dia.
Hak nak mampu pun hang, bukan aku. Cuma kita tak syok lah duk guna title ustaz apa dia buat perangai lagu tu. Baca Quran, belum baca Quran duk mengedik menari menatang apa? Ni dia jadi ini. Ni kitab abang ni maklum, kitab abang. Akan main zaman tu maklum eh. Dan keluarlah Dajjal. Ha, tentu. Dajjal. Bahasa kita Dajjal. Keluar. Betul tak? Dajjal. Orang Kedah panggil apa? Dajjal. Dia kata keluar apa tak duk ada dah belakang rumah. Hak tu Dajjal korek buat buh paik maklum oi. Hak tu Dajjal macam tu. Beda nak buh paik. Hak Pak Long duk korek tu. Tu pun Dajjal juga. Dajjal. Kan Dajjal. Dajjal kan tu kan. Keluar Dajjal Pak Long. Dan turun Nabi Isa membunuh akan dia. Dan adalah kiamat pada ketika itu menempati orang bunting sampai beranak. Itu dia. Punya dahsyat ni. Duk bunting-bunting ni punya takut, punya terkejut apa semua. Sampai terberanak. Nak abang punya dahsyat Pak Long. Dan pada khabar membanyakkan oleh kamu daripada tawaf dengan ini rumah. Dahulu daripada angkat dia. Kemudian daripada diruntuhkan dia 2 kali. Dan diangkat dia pada kali yang ketiganya. Lah ni kalau ada masa, pilah tawaf banyak-banyak. Dan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawasanya telah berfirman Allah Ta'ala, apabila aku menghendaki membinasakan dunia, Allah Ta'ala bila dia nak menjahanamkan dunia ni, dia buat apa? Memulai aku dengan rumahku. Maka aku binasakan dia. Kemudian aku binasakan dunia atas bekasnya. Allah Ta'ala buat dulu binasakan rumah-rumah dia. Bermula dengan Masjidil Haram, diikuti dengan tempat-tempat lain. Habis dah maklum, sampai zaman tu orang nak beribadat pun tak tahu di mana. Akan mai. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, saya tak ingat riwayat daripada Imam Ad-Dailami kot, kalau tak silap saya. Kalau silap, saya minta maaf. Tak apalah, maklum riwayat siapa pun tak apa. Kita nak ambil dia punya maksud dia tu. Makna dan mafhum hadis tu. Nabi kata akan mai satu zaman, sayati 'alan nasi zamanun. Akan tiba satu zaman kepada manusia di kalangan umat aku. Pada waktu itu masjid akan dibina dengan indah. Dibangunkan dengan indah. Al-Quran akan dimashafkan dengan cantik. Pada ketika itu kecelakaan pasti akan menimpa mereka. Zaman maklum, zaman. Zaman maklum. Saya bagi 2 contoh ya kepada maklum nak faham. Kita tengok zaman dulu dengan zaman lah. Zaman lah ni kuih elok ke kuih pelik maklum? Kuih pelik maklum. Zaman dulu masjid ni tak berapa nak cantik-cantik. Tak berapa nak imarah. Tetapi orang menghayati. Dulu maklum zaman dulu. Mana ada kuliah duha setiap pagi lagu ni? Orang tua-tua dulu pagi-pagi dia buat apa maklum? Zaman maklum muda-muda. Dia pagi-pagi buat apa? Bulan Ramadan zaman dulu orang tu buat apa maklum? Ada kalau majlis tadarus pagi ni? Tak berapa ada dulu ni. Dulu pagi kalau dengan konflik. Dia buat kuih raya. Zaman dulu kan orang meniaga kuih raya pun tak apa ada. Syekh Puan duk ajak dulu. Ditaja oleh singa. Dia duk ingat Syekh Puan duk ajak. Macam Syekh Puan muda-muda dulu ni. Saya tahu mak saya duk tengok. Jangan duk tengok mendatang apalah. Pagi Ramadan dia duk tengok Syekh Puan. Syekh Puan duk ajak buat kuih raya. Lah ada lagi orang buat kuih raya maklum. Hak meniaga kuih raya ya duk buat kuih raya. Saya kadang-kadang bila pi ceramah tu, lepas ajak pi tengok kilang kuih raya, masuk kilang tu, saya akan jadi nostalgia. Bau ni lah aku duk bau Ramadan dulu ni. Mak aku duk masak kuih raya. Elmer London, Samprit. Lah tak ada lah. Lah ni maklum, bulan Ramadan orang kalut apa? Kalut tadarus. Kuliah pun tak apa main dah. Geng tadarus ni. Baca bukannya betul pun. Tekan tak sangka baca.
Dah orang lantik je tuan kuasa tadarus. Betul tak? Baca tu Allah. Betul-betul pure mabuk. Wasyamsi wa duhaha. Kita kata duk gelak ke apa tu? Bukannya betul pun baca tu, tapi perderah tak sangka lah. Nak abang kata dia reti. Dulu tak ada maklum, duk main kuliah-kuliah lagu ni tak ada. Tapi orang dulu bak ibadat ni lagu mana? Saya nak tanya maklum. Setuju tak maklum? Orang dulu ni dia mengaji tak tahu mana, tapi penghayatan ibadat dia orang lah mengaji ni tak berhenti sat. Penghayatan dan ibadat. Maklum setuju tak? Kebanyakan orang lah ni dia main ni untuk apa dia? Nak mengisi masa lapang. Bukan maklum lah orang lain. Nak bagi ada aktiviti juga pagi-pagi tu dia pencen. Dulu pagi pergi pejabat. Lah nak buat apa? Main mengaji. Dia kata tak duduk rumah pun tak buat apa. Jomlah pergi mengaji. Cuma saya minta mula buat aktiviti lagu tu. Tetapi akhirnya benda tu kena jadi ibadat. Dulu maklum masjid tak tahu mana. Quran dulu tak tahu mana orang boleh baca Quran. Tapi orang tua-tua dulu maklum dia mengaji. Lah baca tak mengaji. Juzuk Ammar dulu. Tapi 20 rakaat. Lah panggil budak tahfiz baca apa? 8. Tak? Bukan salah dak tak salah lah. Tak salah baguslah. Cuma nak abang penghayatan. Tu bab agama maklum. Bab bazar Ramadan pun dulu pelik. Dulu elok lah pelik. Baru ni ada satu orang dia duk kata, Ustaz saya tak tahu lah tahun ni nak menega tak menega. Teruk tahun lepas. Saya kata ham menega apa? Menega bazar Ramadan Ustaz. Taklah ham menega mendatang apa yang tak laku ni. Dia kata jual takoyaki. Saya kata hang cuba fikir tengok. Siapa nak terkedarah takoyaki nak buka puasa? Jual tu dessert. Cuba tengok bazar Ramadan dulu maklum. Orang jual lauk. Jual terubuk bakar. Jual ayam golek. Ni kita pi. Tanya ni jual ni tambah oden. Ni tambah. Oden ni tambah ni. Maklum nak terkedarah ke maklum benda-benda lagu tu buka puasa. Dah lah kita haram tak makan daripada pagi. Kita bukan Jepun. Betul tak? Lah kalau kita pergi bazar Ramadan, tak kerti tu kita nak beli tu. Baru ni saya jumpa pulut udang cheese. Saya tengok dia tulis pulut udang, saya tak nampak dia tulis cheese tu bawah tu. Pipi saya kata ni pulut udang, dia kata cheese lah. Saya kata cheese hang lah, aku nak makan pulut udang cheese. Mentabak cheese. Maklum boleh makan maklum. Jadi kita hang niaga benda tak senonoh lagu tu. Bukan benda tu dia. Orang nak terkedarah buka puasa cik. Oi. Lah kali bilang tengok ada jual lauk ada berapa orang dalam bazar Ramadan. Tu yang pertama. Yang kedua yang tak berlaku tu pasal banyak sangat. Dalam bazar tu jual ayam balang sampai 16 tempat. Jenuh nak beli kita. Dulu tak banyak lagu tu. Dulu jual tabak ada 2 orang. Tu yang dia tibak sampai tak berhenti sat tu. Lah tu ada dalam tu 14 orang. Berhenti sampai tak tibak. Siapa nak larat beli? Jual pula tabak cheese. Tu dia kata kuih pelik. Maklum kuih pelik. Dia tu pun kuih pelik. Yang ibadat dia pun kuih pelik. Maklum. Sambung sikit lagi. Dan khabar bahawasanya Hajarul Aswad itu permata daripada syurga dan bahawasanya dibangkitkan dia pada hari kiamat baginya 2 mata dan lidah. Hajar Aswad ni dibangkitkan dia pada hari kiamat ni. Hajar Aswad dalam keadaan dia ada 2 biji mata dan lidah. Berkata dia, menaik saksi tiap-tiap orang Islam
akan dia dengan sebenarnya dan adalah Nabi SAW yang banyak mengucap akan dia. Kata Wahab ibn Munabbih, tersurat dalam Taurat, dalam kitab Taurat, bahawa Allah Azza wa Jalla membangkitkan pada hari kiamat 700,000 malaikat al-muqarrabin. Dan pada tiap-tiap seorang mereka, tangan tiap-tiap seorang mereka itu rantai daripada mah kepada Baitullahil Haram. Maka firmannya bagi mereka itu, pergi olehmu dan taruhkan tali zaman dengan ini rantai dan tarik olehmu akan dia kepada mahsyar. Maka memperbuat mereka itu seperti yang disuruhnya. Maka tatkala hendak ditariknya, menyeru malaikat, hai Ka'batullah, berjalan olehmu. Maka berkata ia, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku permintaanku. Kaabah kata, aku takkan berjalan selagi mana hangpa tak tunaikan permintaanku. Maka menyeru malaikat daripada langit. Malaikat tanya dia, minta olehmu. Nak minta apa? Minta. Maka berkata ia, dia kata apa dia? Hai Tuhanku, syafaat olehmu. Syafaat tu makna tolong. Tolonglah olehmu ya Allah. Tolong apa? Akan daku pada segala jiranku yang ditanam akan mereka itu di sekelilingku daripada mukmin. Tolong jiran-jiranku aduk tanam keliling aku ni di kalangan orang Islam. Maka mendengar ia akan serunya, sungguhnya telah aku beri akan minta engkau. Allah Ta'ala kata, aku bagi apa yang minta. Maka dihasyarkan, dihimpunkan segala orang yang mati di Mekah. Hak mati di Mekah, mudah-mudahan maklum no. Kita mau nak mati luar pada Sungai Petani dia pun biar Mekah lah maklum. Setuju tak maklum? Kalau lain pada tu bagi mati sini lah. Nak mati di Ho Chi Minh, mati sini lah maklum. No, maklum. Pi Ho Chi Minh mati. Pi Hanoi mati. Pi Krabi. Kalau boleh mati di sini lah. Tapi kalau nak mati luar ni biar mati di Mekah. Maklum tak payah duk wasiat dah mati di Mekah. Balik mai tanam di sini tak payah lah maklum. Maklum kalau tanam sana tu mangkit-mangkit pun maklum lapang tengok hak keliling tu. Tengok belah kanan tu Imam Masjid Haram. Allahu, lega tak maklum? Lega ke tak? Tengok belah kiri pula Tok Bilal Masjid Haram. Allahu, lega maklum no. Lapang tak rasa? Tengok pula depan Ustaz Usam. Allah maklum. Tahu dah. Maklum tahu dah maklum nak pergi mana. Ni mati mangkit tengok belah kanan ni lagu hadut tikai mekor tu. Jahanam. Dihimpunkan mereka ni. Yang mana yang mati di Mekah ni. Putih muka mereka itu padahal ihram sekaliannya. Dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri. Dalam keadaan memakai ihram. Berhimpun sekaliannya di keliling Ka'batullah. Mengucap talbiyah sekaliannya. Bila ni maklum? Akhirat nanti tu. Mereka ni bermangkit. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, duk talbiyah depa. Kemudian berkata malaikat, berjalan olehmu hai Ka'batullah. Jalan. Permintaan kamu untuk aku bangkitkan mereka ni, aku dah bangkit dah. Jalan. Kaabah kata apa ada lagi? Tiada aku berjalan sehingga diberi permintaanku. Dia nak minta lagi. Dia kata tak berjalan dah. Lagi tak tunaikan permintaanku. Maka kata malaikat, pinta olehmu. Minta. Nak minta apa lagi? Kaabah kata apa dia? Hai Tuhanku, di mana hamba engkau yang berdosa? Datang mereka itu kepada aku pada tiap-tiap pihak. Padahal kemusut lagi berdebu tubuhnya. Meninggal mereka itu akan ahli dan segala anak-anak dan segala kekasih mereka itu kerana merindu mereka kepada aku. Menziarah mereka itu padahal muslimin lagi taat mereka itu hingga selesai haji seperti barang yang engkau suruh. Maka aku minta bahawa engkau amankan mereka itu daripada huru hara yang besar dan engkau himpunkan mereka di kelilingku. Kaabah minta. Dia kata semua tu hak haji kau ustaz, sama hak umrah pun. Kita ni pasal apa tak pergi haji lagi maklum? Maklum. Sebab apa? Sebab tak sampai turn.
ke tak? Duit dalam tabung haji cukup tak lagi? Cukup dah. Sebab apa tak pergi lagi Mak Long? Dan tak sampai. Saya Alhamdulillah 2075. Mak Long ingat lekeh 2075 makna hidup lagi ya. Masa tu saya pun berjalan serba bewak turun barik dah Mak Long nak pergi. 2075 dah berapa tahun lagi? 40 tahun lagi. Berapa tahun lagi? Betul lah nak. 50 tahun lagi ya. Masa tu umur saya 75. Tak lepi lah. Tapi sungguh saya boleh hidup masa 100 hari tu kan saya mimpi hari tu ni. Yang Pak Long tu kata umur saya macam tak mahadat noh. 70 tahun Mak Long lah 35. 85. Mampu pergi ke Allah dah. Tak nak hidup dah umur tu Mak Long oi. Mampu pergi dah saya pun masa tu. 72,075, 50 tahun lagi. 85 Mak Long. Bukan kata nak pergi duduk tawah Mak Long. Gelak pun tak larat dah umur tu. Mampu dah saya tak hidup dah. Gelak pun tak larat dah. Macam Mak Long kan dah dekah dah lah. Dulu kau lah. Tu pun tak boleh. Macam baru ni saya pergi ceramah duha. Saya ceramah duha mau. Haram. Tajuk payah yang dia bagi kat saya. Hari pertama di alam akhirat. Saya nak ceramah menatang apa Mak Long. Saya pun tak nak sampai. Saya tak pernah. Tajuk pelik tahun ni 2 kali saya dapat. Baru ni di Jelutong. Saya ceramah di Jelutong. Tajuk, ya Allah, panjang. Duit tak cukup, hati tak tenang. Pasal apa jadi lagu tu? Tu tajuk dia, Mak Long. Tu tajuk lepas boh dalam bina. Saya duduk tengok nama saya, tengok tu dia tajuk. Duit tak pernah cukup, hati tak pernah tenang. Pasal apa jadi lagu tu? Selalu duk pergi ceramah ni, Allah hidup yang berkat. 2 patah ya. Hak ni berpatah-patah. Yang tu okey lagi. Hak yang pagi tu ceramah tu. Hari pertama di alam akhirat. Saya ceramah ramai lagu ni, maklum tu. Ramai lagu ni. Di Penang. Saya 4 hari lagi nak pergi, saya duduk sehati dah aku nak cakap apa ni lah. Pagi tu saya pun tak apa nak melawak. Akhirat maklum, cari mampu nak melawak. 1.5 jam saya bagi kang habis tu lepas nak bergambar. Saya duduk atas meja ni lepas main bergambar. Ada satu maklum tu main tayak. Saya bangga tau. Selama ni aku ceramah orang gelak. Hari ni orang tayak saya kata. Baru hampa kenal aku siapa? Nak dengar sangat. Maklum tu main, terima kasih Ustaz. Saya kata sama-sama. Maklum tayak ke? Ya. Tersentuh ke ceramah saya maklum? Dah, tarik mengkarung. Dia kata, tarik mengkarung. Haram sungguh. Ingatkan aku ceramah sedap kan? Tarik mengkarung. Tarik mengkarung. Sampai teriak tu. Nak dengar sangat ceramah. Akhirat cik, bukan dunia. Awak tak tarik mengkarung. Tu baru 60 lebih maklum. Ni 85 nak buat kerja haji mendatang apa? Duk kira tarik mengkarung kot pada Arafah tu lah. Ni kita hak tak pi lagi maklum. Bukan tak mau pi. Turn tak sampai. Maklum ada duit pi lah hak mahal tu. 250,000 seorang. Hak saya ceritakan anak murid saya di Shah Alam tu pi. Saya kata, itu bukan pi dah pi pula. Ya, kami pi yang berbayar punya. Berapa? Dia kata boleh Ustaz nak pi pun 250,000. Tu dia. Dia pi 4 beranak. Dia anak 2 orang ya. Dia bini dia anak 2 orang. Sebelum tu pun dia pi ni pi. Sekali pi 1 juta. Tak apalah dia duit banyak maklum. Kita mau dapat 1 juta maklum. Nak cari 1 juta tarik mengkarung ha. Tunggu lah nak buat lagu mana. Bini saya kata jom lah bang. Jom lagu mana. Saya ingat boleh beli tiket pi terus.
Dulu boleh jugalah lepas duk pergi curi-curi lagu tu. Lah tak payah curi dah. Nak masuk masjid haram pun masa tu, kena scan. Nak curi mendatang apa? Tapi yang ibadat ni kalau pergi muda-muda bagus lah maklum weh. Ada kawan saya umur sama dengan saya 34 dia pergi tahun lepas. Saya pun 34. Tu pun dia kata teruk Ustaz. Teruk kita hak 34 ni pun teruk pergi haji. Tambah hak tua-tua maklum no. Nak share jamban. Itulah. Allah Ta'ala buat tu sebab apa maklum Dia nak tengok kita ni. Kita sanggup tak bersabar untuk cari redha dia? Sanggup tak kita bersabar kerana nak cari redha Allah? Tu dia. Awak maklum tak boleh ke dekat tu? Dekat padang apa? Padang Mahsyar pula dah. Padang Arafah, Mina tu mabuh hotel bagi elok boleh tak? Agak-agak tu Arab ni dia boleh buat tak? Tu, apa nama Saudi ni dia mampu buat? Mampu Dia buat hotel bagi elok-elok betul tak? Dia buat tempat bagi viral cantik-cantik. Pakai dua wukuh lah kita ni dalam bilik. Sambil tengok Netflix. Boleh tak maklum? Boleh Dia pasang bagi elok apa semua. Bayanglah. Hampa nak main bayanglah. Kalau lah ni kita nak pergi haji ni, kalau hak jenis-jenis kita ni B40 ni berapa? 40 lebih, kita ada 20 lebih lah. Kita ada 20 lebih lah. Semua 40 lebih. Hampa nak main lepas ni 80. Duduk dalam hotel elok. Boleh buat tak maklum? Boleh Tak ada duduk naik bas apa dah. Tak ada. Duduk naik bas jam. Dah, tak payah. No. Naik kabel car. Boleh tak maklum? Nak melontak Jamrah tu naik kabel car. Dia pusing. Ni dia tengelong kat atas tu. Boleh tak? Boleh. Kaabah pun pusing. Ni dia bismillah ya Allah. Wagai tak sampai lagi. Dia kata dah. Boleh tak maklum? Boleh. Tapi pasal apa nak tengalong tu. Lontak Jamrah. Allah petelon deh kain-kain ihram ni. Duduk belengah dalam ihram ni maklum Duduk baru ni kali apa viral hak duduk dekat padang Arafah tu, hak duduk dekat dalam kemah tu maklum. Apa rohia kena tangkap pasport tak ada. Memang haji ni untuk menyusahkan diri kita ibadat ni. Nak tengok kita ni sabar dah. Maklum kemuncak rukun dah tu. Lah dah tu. Tapi nak pi tu pun kena hak betul-betul strong. Sebab tu mereka buat saringan, tengok mau teruk dengan penyakit hidup pergi lah. Gas ni sampai sebeg. Gas duk tiap. Ni, penuh terapa sama kepen ni. Duk lembek dengan khabar-khabar. Tu haram tak pergi lagi, baru duk KLIA tu kan. Sampai petugas tabung haji tengok. Tak ada langkah naik kepada tabang muzakan dah. Bukan dia berjalan, munduk dia kursi roda. Batuk pun tembak. Hang nak pergi buat lagu mana? Lah kali dia tulis surat balik lah. No, maklum no. Mai kuliah pun kebas tak sanggup dah. Baru kena satu selot. Satu selok pun habis Ustaz Wallahualam dia mangkit nak berjalan tu lutut ke bawah tak rasa apa dah. Dia duduk pegang kawan dia kata ni takat lutut naik ke atas ni ada lagi. Hak lutut ke bawah tak ada apa. Nak pergi raja haji apa maklum. Boleh tak mereka buat. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita maklum Sambung. Ni. Dia minta tu bukan dekat orang hak pergi haji yang Kaabah minta tu. Hak umrah pun termasuk lah. Mana dia mereka hak tinggal anak beranak mereka kerana nak main dekat aku ni. Sedih duk peluk-peluk dekat airport ni maklum no. Dia cerita pergi umrah pergi haji ni maklum kiasan kepada kita nak mati. Pi tu belum tentu balik. Maklum tengok kita pergi umrah. Maklum tanya Ustaz Zuki ada buat fikir. Saya ada jadi mutawif banyak tempat ni maklum. Tak pernah lagi lah tengok anak pergi umrah tu betul-betul main ni lawa. Kalau nak pergi tang lain dengan kemeja apa kemas pergi umrah tu dia bubuh lah tu kurta sampai ke lutut.
Seluar pun kembang. Maklum, selipar Jepun. Beg selang hak travel bagi. Jalan, lebih RM5 roti jala. Jalan. Tak? Ada tak nak beli kasut elok-elok? Beg elok-elok? Tak ada. Tak tak maklum? Nak pi buat apa ni? Pi buat ibadat. Maklum pun pakailah jubah hak congek ke depan tu. Berjuntai kain batik kat bawah tu lidah tu. Jalan. Beg pula tak nak bawa beg lain, beg travel tu. Sekerat tarik beg dia, sekerat dia tarik beg orang. Tak sama maklum Dia buat pi sampai depan tu dah. Depa kata, "Kak, tu beg saya kak." Lah beg hang nampak sama. Ni benda jadi maklum. Dia pi dengan beg orang. Jadi ni cerita ni. Hati duk habaq ni benda hati duk jumpa. Bukan dia ketahuan lah. Tak ketahuan lah beg pun. Nak pi tarik beg orang. Sampai Taif pun baru tahu kata beg orang. Daripada ni KLIA sampai Taif baru dia tahu beg orang. Tu yang dia duk tambat macam-macam tu duk bagi beza pada orang kes lagu tu. Boh dengan reben tak reben apa tu. Kes nak bagi beza beg sama. Maklum kita pi nak mati tak tentu balik ke tak lagi. Maka menyeru malaikat. Malaikat kata apa dia? Bahawasanya ada pada mereka itu beberapa orang yang berdosa kepada engkau dan mengekal mereka itu atas dosa besar hingga wajib bagi mereka tu neraka. Maka berkata ia, malaikat kata, ni lepa ni ada haduk kekal atas dosa dan buat dosa besar. Sebab tu tempat lepa ni neraka, kata malaikat dekat Kaabah. Maka berkata ia, hai Tuhanku, aku minta syafaat pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka syurga. Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah aku syafaat akan dikau pada mereka itu, dan aku berikan pinta engkau. Tu dia. Ya Allah, mereka hak dosa-dosa besar ni aku minta lah pertolongan. Ya Allah, ampunlah dosa mereka. Kerana keikhlasan mereka dulu ni. Mereka pun dah bertaubat. Mai dekat aku ni, mereka bertaubat dah ya Allah. Allah Ta'ala kata aku bagi apa yang nak. Maka menyeru malaikat. Barang siapa ziarah Ka'batullah, maka hendaklah asing ia daripada manusia. Malaikat kata. Ni mana di kalangan apa yang biasa pi buat kerja umrah, kerja haji? Duduk berasingan daripada orang yang tak biasa pi tu. Ni duit ada, haram, tak pernah pi tempat lain sampai ke semua dah. Ada orang duit tak ada, maklum Tapi ada pi. Saya bisa cerita dah kakak maklum kan. Satu maklum tu tiap-tiap kali saya pi kuliah, ustaz-ustaz pi kuliah apa semua, dia minta doa dia nak pi umrah. Bisa dengar cerita tu? Ada satu tempat saya duk ngajak. Satu masjid ni. Maklum tu dia tiap-tiap kali dia main kuliah ni, bukan dekat saya, ustaz-ustaz lain, dia akan buat main cucuk kuih. Dia gorenglah cok kodok ke. Dia buatlah cok kodok pisang, cok kodok bilih apa. Dia main bagi. Main dia bohlan terpawai main bagi. Dia orang kampung, dia tak ada apa nak bagi ke ustaz tu. Dia bagi, ni ustaz, nah. Saya pun, minggu ni, bulan ni apa dia pula maklum. Ustaz cok udang. Terima kasih maklum. Sama-sama. Ustaz doa lah, minta maklum sihat. Ustaz nah, insyaAllah maklum, panjang umur, dalam taat, sihat tu boleh dah, amin. Ustaz doa lah, Ustaz nah, maklum nak pergi umrah. Mula saya okey. Lepas tu 4-5 kali dia doa-doa. Lah kali saya tanya dia, maklum nak pergi bila? Tiap-tiap bulan dia doa ni bila? Nak pergi bulan bila? Tak tahu lagi lah nak pergi bila. Betul? Nabi maklum nak pergi Ustaz. Tak tahu nak pergi bila, duit tak ada. Ustaz doa lah, minta Allah permudahkan. Habaq lagu tu kan senang. Ni doa lah maklum nak pergi umrah. Bulan depan doa maklum nak pergi umrah, nak pergi bila tu ni? Rupanya duit tak ada, doa lah Ustaz no. Saya pun tak apa lah. Satu ketika saya pergi mengajak di satu tempat, ada satu orang ni dia bernazak. Dia menazak anak dia nikah berapa tahun dah tak dapat anak. Dia ni orang senang lah, orang kaya.
Dia menazak kalaulah anak dia ni mengandung, beranak sempurna sihat, nazak dia nak bagi 10 orang pergi umrah. Lepas tu anak dia ni mengandung, beranak sihat. Dia abang kat saya, dia kata, Ustaz ada bawa orang pergi umrah tak tahun ni? Saya kata ada. Ni cerita ni sebelum Covid tu. Pergi dengan Ustaz Zuki. Dia kata, Ustaz, berapa package? Masa tu kita buat 9 lebih, Ustaz. 9 lebih masa tu. Dia bagi kat saya 100,000. Dia tulis cek, bagi kat saya 100,000. Dia kata, Ustaz, uruslah 10 orang ni, Ustaz. Saya bagi untuk 10 orang. Dia kata, uruslah. Salah seorang saya pergi pula. Dia main bagi cucuk. Ustaz, doa lah, maklum nak pergi umrah, Ustaz. Saya kata, dah nak pergi. Tak ada. Saya kata, bulan 12 ni, jom. Balik buat pasport, jom. Balik buat pasport, jom. Kita pergi umrah bulan 12 ni. Ustaz, betul ke? Ada saya melawak. Kita pun cengih dah sikit. Kena tunjuk hebat lah. Ada saya melawak dengan sirih-sirih kita ni. Kemah lah. Pela maklum tu tak tahu. Kata ada orang bayang kat dia. Kawan tu tak beritahu. Dia duk ingat saya bawa. Dah bagi tu tak mau bagi habak. Dia kata ingat habak dia siapa? Kita pun kemah dengan cengih-cengih semua cukup. Dah Ustaz jangan duk pemain maklum. Ada saya pemain maklum. Nak pi ke tak mau? Nak pi buat pasport. Tak kata apa orang tua tu. Law ni daripada cucuk dia goreng bihun tiap bulan dia bagi. Dia nak pi maklum tiap bulan Ustaz doa maklum nak pi Ustaz nak doa. Maklum bukan dia ada duit tapi mau Allah Taala nak panggil ni maklum. Sampai. Dan bela dia kalau dia jumpa saya dia kata tak sangka Ustaz Saya kata apa dia maklum ikhlas maklum tu. Maklum betul nak pi. Maklum betul nak pi. Oh Allah permudah. Ustaz bayar semua tu. Tak duduk tanya lah. Tak duduk tanya lah. Pi sudah. Cuma lah yang tak tahan. Dia duduk kata doa tak makbul lagi. Sudah lah sekali pi. Dia duduk doa Ustaz boleh pi pula. Doa lah. Mampu Aku itu memujuk kawan tu anak dia beranak. Kan? Tapi nak abang maklum. Allah mau dia nak jemput kita pi. Kok mana pun kita sampai. Kalau dia tak panggil kita maklum. Itulah setiap kali kita pi sana. Kena ingat kita sampai ke Mekah ni atas jemputan Allah. Atas undangan baginda SAW. Kalau dua ni tak dapat, tak sampai. Maklum, berlambak dah orang ada duit, tapi haram tak pi. Berlambak hauk orang tak ada duit pula sampai. Maka jadikan mereka itu keliling Baitullahil Haram. Padahal putih segala muka mereka itu. Aman daripada neraka. Tawaf mereka itu akan talbiyah mereka itu. Kemudian menyeru malaikat, hai Ka'batullah, berjalan olehmu. Maka berkata Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Wal khairu kulluhu biyadaika labbaika la syarika laka labbaik. Maka menarik segala malaikat akan dia kepada mahsyar. Berjalan ia serta orang yang kelilingnya seperti mana pengantin di Arab. Dan setengah riwayat dibesarkan Kaabah itu hingga lulus bergantung dengan segala orang yang mengunjungkan dia. Setengah riwayat kata bukan dia belarak bila tu. Pakat duk bergantung dekat dinding-dinding Kaabah tu. Kaabah jadi besar, bergantung semua tu. Dia masuk pergi dalam syurga. Ja'alanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli syafa'atiha. Daripada ahli-ahli yang diberikan pertolongan oleh Kaabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup dekat tu dulu maklum. Bulan depan kita mai. Bab yang ke-12 tu kita skip buang. Bab kelebihan memakai saban. Hak mengajar pun haram tak pakai. Skip buang maklum. Skip buang. Mengajar tu dia kira mengarut lah. Lain lah hak mengajar dia pun pakai. Kita pi hak nombor 13 maklum lah. Kita pi hak nombor 13 tu persiapan kita nak masuk Ramadan. Kelebihan menyatakan puasa. Kelebihan menyatakan puasa. InsyaAllah
kita akan sambung pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.